Tahukah anda, mata kita sebenarnya ada lubang yang kita tak nampak? Itu betul. Kita ada titik buta, tapi kenapa kita tak pernah perasan pun? Otak kita ni, genius betul. Mari kita bongkar rahsia ini. Setiap mata kita ada satu kawasan kecil di retina yang tiada sel sensitif cahaya. Ini tempat saraf optik keluar dari belakang mata, membawa semua maklumat visual ke otak kita. Kawasan ini dinamakan titik buta. Cuba bayangkan, ada satu lubang dalam pandangan anda. Tapi kita tak pernah nampak lubang tu. Macam mana boleh jadi? Ini semua kerja keras otak kita. Otak kita ni pandai sangat. Dia ambil maklumat dari mata sebelah lagi, atau dari kawasan sekeliling titik buta tu, dan dia isi tempat kosong tu. Macam dia buat Photoshop secara automatik. Jadi, apa yang kita nampak setiap hari tu bukan 100% tepat apa yang mata kita tangkap. Ia adalah versi yang sudah diedit oleh otak kita. Satu keajaiban evolusi yang membolehkan kita berfungsi dengan lancar. Nak tahu macam mana nak cari titik buta anda sendiri? Mudah saja. Tutup mata kiri anda dengan mata kanan, fokus pada X di skrin, perlahan-lahan dekatkan muka ke skrin, anda akan nampak bulatan itu hilang. Serius, cubalah, hebatkan betapa canggihnya badan kita ni. Otak kita sentiasa bekerja keras untuk memberi kita pengalaman visual yang sempurna, walaupun ada cacat kecil. Ini bukti betapa menakjubkannya biologi manusia. Kita tak pernah nampak lubang itu. Terima kasih otak.